Ni tu lepala lembu ni langit dia ni. Ni langit lembu. Perut ada. Perut tebal. Daging. Hak ni giabok dah. Hak ni tulai rusuk ah ni. Tulai kapur, tulai tekuk ah ni. Hak ni tulai kipas. Ada macam-macam lah. Capu-capu. Capu-capu. Bagi kapur belakang ni deh. Kalau gini ni mudah cek. Ni tengok. Hak kapur. Ni tulai apa ni? Hak ni tulai palo. Ni tulai palo lembu ni langit dia ni. Ni langit lembu. Ya bu. Langit ni. Ni palo Palo. Ya besar. Daging dah. Kita rebus suku dah sebab dia tak rebus sekali. Sebab takut dia tubik hak dalam dia ni. Kita kalau hak rebus sekalinya daging giabok tulai rusuk deh. Hak kita rebus sapuyuk. Kambing ekor perut muda kita akan rebus asing belakang 3 tu deh. 3 tu sekali ke? 3 tu sosok. Sebabnya kita tak si ubah lah ni dia punya kita besok gini kalau kita rebus kambing apa dia jadi bau naik lah semua banyak bau teh dak. Gitu. Ni lemak pun ada sekali dia. Lemak ada sekali. Ni hak kapur juga perut muda dah. Ni kita basuh cuci dah lah ni dah. Ni kita akan bubur kosong je dah dia dah. Tak ada bubur hawah ke apa lah dia kena bubur kosong. Hak ni kita bubur ni. Ada kakak dia. Digoreng pula dah. Ni daging ni, daging kapur jugalah. Dia ada urat-urat ke apa ni dah. Dia campur dengan lemak dah. Okey, kita akan bubur dia lah. Kita nak perasa dia pula dah. Kita masuk perasa dia dah. Itu dah garing. Garing dengan MSG. Ada gula dah. Serbuk kunyit dah. Itu kita masak lah. Kita tunggu sampai ni lah yang tubik air dia dah okey. Bawang ni kita nak buat untuk minyak bawang putih lah. Jadi kita koyak dah kulit hak luar dia. Jadi kita nak orang kata bau bakit kita kena tumbuk dengan kulit dalam ni lah. Kita basuh bersih dah ni dah. Ni basuh bersih dah. Ambil sikit-sikit lah. Tumbuk ni tak silumat sangat lah dah. Tumbuk biasa-biasa ya. Kita bagi dia ni sampai warna terang lah. Kita masuk ke garing sikit deh. Nak suruh dia cepat garing. Dia sampai warna terang gini kita boleh hasak lah dah. Bawang putih dia dah. Bawang putih hak goreng tadi lah. Kita buat ni.
kita ke garing juga deh. Sama macam bawang putih. Dia nak suruh dia cepat garing. Dan kita kacang-kacang. Bila dia perek gini kan kita boleh angkat lah. Tak si perek sangat dia jadi hangat loh. Pang pahit lah. Bawang merah hok goreng ni pun kita akan masukkan juga lah dalam ni dah. Ni minyak bawang merah pula dah. Ni minyak bawang putih. Okey. Untuk buat repuh untuk sup lah. Dia ada ketumbar ni lah. Ni kita guna sekali akar dia lah. Ni kita basuh bersih dah. Kita ada kakak sup. Kita guna kakak sup ni ada. Malaysia punya lah. Bukan hak Thailand warna orang tu dah. Lepas tu bawang putih halia. Lepas tu bawang putih tu sama sama dengan bawang tak ada. Sekali dengan kulit deh. Kita basuh bersih dah ni. Tumbuk tu gitu lah, separuh lumak. Ketuk lah. Juga ibarat apa ketuk halia pun sama juga. Daun pak aci deh. Ada orang panggil daun ketumbar apa boleh ke? Ni kita buat sekali dengan akar-akar dia lah deh. Akar-akar dia. Panjang-panjang ni tak apa sebab untuk rebus ya. Ni kita basuh dah dia lah deh. Akar daun sup deh dengan daun bawang. Kita buat dah ni juga. Okey. Lepas tu ni repuh sup ni deh. Kita akan koyak lah. Kita buat sekali juga dalam ni. 2 lah tu. 3. Ni lah. Ada bawang putih, bawang putih halia, daun ketumbar, akar daun sup deh. Lepas tu repuh sup deh. Kita akan masuk lah. Kicap jale. Ini untuk color dia lah. Kita akan masukkan sikit lah. Sebab biasa guna daripada itu kacang dia lah. Lepas dia kering air saat ni, kita empus minyak lah deh. Kita akan kacang-kacang dulu lah. Lepas tu baru kita akan masukkan bagi janggut dia lah, bawang je. Bawang dengan lada. Lepas tu kicap. Hak ni memang menu dari dulu lagi lah. Orang tahu tu, orang kenal. Kalau orang makan hak ni kan, memang dia makan ni. Ada hak mau ingat ada. Ada hak mau. Memang habis hak mau lah. Bagus. Sebabnya bila dia masuk dalam daging goreng lagi dia jadi kecil lah. Baru je hijau dia pun. Bawang besar dengan lada ya deh. Kita tak ada bumbu lah kasih panggil. Kalau memang style kita lagu ni. Simple je lah. Sekali buat habis kan? Sekali buat ni habis lah. Kita tak ni dah lah. Esok pula. Kalau lembek baru kita masuk ngalah kali kicap tak. Bawang layu lah. Bawang layu sikit lah. Kita bubuk kicap lah. Kicap jale, kicap pekat. Kita tak gunalah kicap lain. Memang guna hak ni. Jadi kicap pekat ni tidak manis. Tidak manis juga. Dia cuma dia pekat tu sebab kita nak suruh ni. Dia punya warna dia tu. Nak nampak menarik sikit. Sebut sikit lah. Kalau banyak, hitam pula daging. Ni masuklah deh. Ni kalau daging goreng ke,
Kita tak akan letaklah minyak ni. Takut ada orang kata minyak banyak ni dalam daging. Kita tak akan letak dah minyak ni dah. Daging goreng kalau orang nak kita akan letak dalam mangkuk asing dah. Sebabnya dia minyak kan. Minyak ni hanya banyak dalam sekali jelah. Masak dah ni. Padu lemak ni padu. Cair dalam mulut. Kita lagi boleh. Aku tak pun minyak tapi ada lebih minyak deh. Baru kita ke buih lah. Hilang ni lah. Tak apa dah. Tak apa. Hilang. Kat daging saja tu let daging lah. Kita tengok dulu kalau dia pahu kita akak deh. Sebab hok ni masak dah ke? Takut dia hancur. Rames ni lagi ya. Ai itu ni apa? Panen orang dia boleh. Mudah. Jangan kita kiri lah. Kita iri kecil-kecil lah. Sebab takut letak. Kalau customer jenis suka hak panjang boleh untuk request. Suruh perak panjang kita boleh buat belakang lah. Oh ya. Saroyak. Ada orang yang nak panjang nak macam gini. Lemak tadi tak ada okey ni. Dia tubik minyak habis. Satu nak tebal deh. MSG ni. Lepas tu gula dia dalam sudu lebih sikit lah. Dia sedang molek dengan balance dia tu masih manis ke apa tu. Lepas tu sebut lada sikit. Kita kebu tomato deh. Tomato, daun ketumbar. Bawang merah. Okey, lada bunga deh. Lepas tu 5 deh. 5 kasturi ni dah. Untuk masak lah. Dia rasa untuk balance dah. Sebab tadi masuk gula ke apa ni 5 pula dah. Okey, pak rahsia kesedap dia sebenarnya. Ni. Lepas tu ni dah. Ni sambal belacan ni dah. Ni kita akan masuk 2 senduk dah. Okey, baru kita bubuh dia. Ni dah. Buih minyak ni lah. Kita buih minyak ni. Kami ni. Kami patak dia.
putih. Okey, beres. Okey. Ni perut ayam asin deh. Ni orang keting ni deh. Lepas tu siapa ngalang ni Boleh request tak? boleh request. Kalau barang ada kita jual je. Ya macam kok gini. Kok lalang ni. Ni tulis rusuk ni. Tak rusuk sangat tulis kepala. Tulis tekuk. Tulis tekuk deh. Tulis tekuk. Lepas tu campur apa daging. Boleh satu daging. Ni daging apa? Daging deh. Ni daging sekali dengan orang. Langit tak apa. Langit tidak. Tiga dah. Ni daging sekali dengan orang deh. MSG. Ni garam deh. Bawang goreng. Ni bawang goreng beli. Ni bawang goreng buat diri deh. Hak kita buat tadi lah. Buah dua. Lepas tu hak ni minyak bawang putih deh. Minyak bawang putih. Lepas tu daun sup deh. Kuah halik ni be. Deh. Okey. Buat campur juga. Bulat aja. Okey. MSG sikit. Lepas tu gula. Garam deh. Garam Gebuk kunyit deh. Tapi kita kacau lah. Bunga putih. Kita masuk. Kerok. Bawang merah. Lada deh. Lada burung dengan lada besar. Lepas tu bawang besar. Okey. Hak tu pot daging sayur tu deh. Tadi berapa? Okey, daging bakar kalau super ni 10 ya deh. Daging goreng ni. Daging goreng ni hak ni 13. Perut muda goreng 15 deh. 15. Perut ayam asin pun 15. Sup jabok hak sana ni 25 deh. Lepas tu tambah hak tulen gapo daging tu 10 ya pula jadi 35 lah ni dalam ni. Dia ada tulen, ada lemuk, ada gapo ni? Langit tadi. Langit. Ni 35. Nasi putih 2,5 lah. Nasi putih 2,5 lah gini.